1 kilogram emas yang berada dalam tangan saya sekarang nilainya sekitar RM417,000 pada bulan Januari tahun 2025 yang lalu. 1 kilogram yang sama pada hari ini nilainya sekitar RM632,000. Katakanlah saya nak jual semula 1 kilogram ini kepada Public Gold. Public Gold akan beli 1 kilogram ini dengan sekitar RM594,000 setelah ditolak spread sebanyak 6%. Jadi harga buyback RM594,000 tolak RM417,000 harga beli sama dengan RM177,000. Itu adalah keuntungan simpanan 1 kilogram ini. Jadi RM177,000 tuan-puan bahagi dengan RM417,000 darab dengan 100 sama dengan 42%. Maksudnya 1 kilogram emas ini telah memberikan keuntungan sebanyak 42% dalam tempoh 1 tahun setelah ditolak spread. Berbeza dengan kalau anda beli 1 gram sekeping pada Januari 2025 dengan harga RM409 per gram, setelah tolak spread sebanyak 9%, tuan-puan akan dapat sekitar RM584. Keuntungan sekitar RM175. Jadi tuan-puan boleh lihat dekat sini. Untuk keuntungan dalam simpanan emas, dari sudut pelaburan emas, tuan-puan perlukan gram yang lebih banyak, tuan-puan perlukan gram yang lebih besar seperti 1 kilogram ataupun 250 gram untuk dapatkan keuntungan yang lebih besar. Jadi ada yang tanya saya, mudah ke nak jual 1 kilogram ni? Public Gold telah bertapak di Malaysia sejak tahun 2008 lagi tuan-puan. Bermaksud dah 18 tahun dan Public Gold telah pun ada customer sebanyak 2.2 juta lebih dan tak ada seorang pun tuan-puan penyimpan emasnya yang beli emas tak dapat emas, yang jual emas tak dapat duit. Jadi bagi siapa yang berminat untuk mulakan simpanan emas di Public Gold ataupun nak alihkan sebahagian daripada simpanan duit tuan-puan kepada aset fizikal 1 kilogram, boleh terus hubungi saya atau isi form sign up di bawah ini untuk saya bantu tuan-puan sebaiknya.